Alright, okay. So sekarang ni, tadi kita dah tengok sifat kimia, okay, menuruni kumpulan. So sekarang ni kita nak tengok sifat fizik. Okay, sifat fizik. Fizik tu apa? Fizik tu, sifat fizik tu adalah sifat yang boleh dilihat. Okay, kalau sifat kimia dia memerlukan tindak balas. Okay, so sifat fizik. So untuk sifat fizik, okay, dia lain sikit. Tapi ada similarity, ada pilih lain sikit. Okay, sifat kimia tadi awak hafal Raja Daniel Sukaderma dengan Raja Daniel sangat menarik. Untuk sifat fizik, awak buat jadual 2. Okey, 2. Bukan 2, tak nak 2. Okey, 3. Okey. Dekat sini awak tulis logam. Yang ni awak tulis dia punya sifat lah. Okey, sifat fizik. Okey, dekat sini awak tulis bukan logam. Okey. And then yang dekat bawah ni awak bahagikan kepada 3. Okey, ada 3. So yang pertama S, yang kedua T, yang ketiga K. STK. Okey, mungkin boleh ingat dia S stuck ke ataupun apa-apa sahaja awak nak ingat lah. Tapi dia STK. So S ni untuk size. Okey, S ni untuk size. T adalah untuk takat. Takat apa? Takat lebur dan takat didih. Okey, takat lebur dan takat didih. Dan K adalah untuk ketumpatan. K adalah untuk ketumpatan. Okay, so kita pergi kepada saiz yang pertama dulu. Okay, so awak ingat saya ada cakap dalam kelas tadi, naik bukit. Naik bukit ni adalah, okay, yang naik bukit ni adalah kumpulan. So menuruni kumpulan awak nampak daripada saiz yang kecil sampailah saiz yang besar. Okay, dan merentasi kala, okay, daripada besar ke saiz yang kecil. Alright, okay. So, bila menuruni kumpulan, tak kisahlah logam ke bukan logam, saiz kedua-duanya tetap akan bertambah. Okay, saiz dia akan bertambah. Saiz jari dia akan bertambah, saiz atom dia akan bertambah. Atau kalau dia kumpulan 17 kan, dia dua atom kan. Okay, so maksudnya saiz molekul dia pun akan bertambah. Okay, saiz bertambah. Okay, so untuk takat pula, takat ni awak kena ingat. Untuk logam, takat dia akan berkurang. Maksudnya semakin bawah, okay, takat lebur dan takat didih dia semakin rendah. Tapi untuk bukan logam, awak kena ingat semakin bawah, takat lebur dan takat didih dia akan semakin meningkat. Okey, akan semakin meningkat. Dia terbalik ni untuk takat. Dan untuk ketumpatan ni pula, awak ikut je balik yang takat tadi. Okey, so kalau ketumpatan untuk logam, okey, so ketumpatan dia akan jadi semakin rendah. Dan untuk bukan logam, ketumpatan dia akan jadi semakin tinggi. Okey, alright. Okay, so itu untuk sifat fizik, okey, bagi logam dan bukan logam apabila menuruni kumpulan. Alright, okay. Itu je.